hari ini saya nak pergi berjalan ke belakang padang bersama Barino. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia bersama Barino. Kamu? Okey. Apa kabar? Kabar bayar. Apa? Kabar biak bayar. Bayar ya? Aduh. Jadi kita ni kemana kita? Kita ke kedai dulu sebentar. Ada yang mau berfoto sama kamu. Siapa yang mau foto? Orang kedai. Oh, orang kedai. Iya. Mana orangnya? Orangnya mana? Oh, kamu lagi live ya? Iya, saya lagi live. Oh, iya. Jadi kami ni nak ke belakang padang ya saudara ya. Kak, ni Pak Itam. Sini ah. Tak ada. Tak apa. Tak live. Tak lep. Foto lah. Salam dulu kita, saya kenal. Jumpa juga ni dia. Ya. Kami tengok abang kat dia. Foto. Ke belakang padang jadi pakai pelabuhan. Ya betul Kak. Ya. Boleh. Salam dulu salim. Sini ni Pak Salim Itam. dulu salim. Apa dah? It's Yang macam-macam. Tiket pun lah dibeli sama Barino. Mana tiket? Mana tiket dia? Tiket 20,000. Satu tiket 20,000 saudara. Aman. Kalau terbang beli lagi. Gitu. Kalau terbang beli lagi. Oh. Jadi ini tempat penambang dia, tambang ya, kapal-kapal dia. Yang nak ke belakang padang. Sama Bang Reno ya kami. Jadi kami pun langsung gerak ya. Ni dia tempat dia. Nasib baik kita cepat sini sikit kau. Sekitar 20 minit sampai layar dah mulai. Ya, dah sampai di belakang padang. Sampai Sampai layar. Wis, mantap bhai. Memang ada cara di belakang padang ya. Kita naik dulu dah sampai di belakang padang ya. Sampai layar pun bentar lagi mungkin itulah. Apa nama dia? Ramai orang gila lah. Ramai kawan-kawan dia, ramai. Pergi. Hujan mulai di belakang padang. Yuk. Sampai dah nak mulai kau ni. Acara di belakang padang jadi ramai ya. Di belakang ramai acara lomba sampan layar kawan-kawan ni jadi ramai betul Tengok Ramai Tu kan. Pak Itam Tu sampai sana. Tu. Ramai ya. Kerana ada acara di belakang padang jadi ramai orang ya. Keliling. Betul-betul ramai ya. Tu. Dari ujung pelabuhan sampailah situ kerana ada cara sampan layar dia saudara ya. Betul, sampan layar dia. Tu ramai sampai sana. Kami nak ke kedai kopi Aming dulu ya. Tunggu acara lambat. Bersama Barino dengan ni. Abang kakak. Kami nak ke kedai kopi Amin dulu. Selamat datang di Kecamatan Belakang Padang, Pulau Penawar apa tu? Rindu, Kota Batam ya. Ni kami nak ke mana bang? Kita Kopi Amin. Kalau pernah tak jadi. Kopi Aming Kopi Amin. Pergi ke kedai Kopi Aming dulu kami ya. Ngopi-ngopi dulu. Tunggu acara lama sama Barino apa ni? Inilah nama dia Belakang Padang Belakang Padang. Barino pun satu ya. Paket pun aduh TikToker je. Tapi paket habis. Beli paket dulu Barino. Ramai ya di belakang padang ni. Ramai di belakang padang. Tajam. Ini becak. Mana dari belakang padang nak ke mana berjalan pakai becak. Becak. Kita dah sampai ke Kopi Aming Kopi Aming. Kopi dulu, ngopi. Ni Kopi Aming ya. Masuk dulu kita masuk. Kami pun dah selesai minum ngopi-ngopi di Kopi Aming bersama Kak Bella dan juga suami dia. $10 ya. Foto dulu. Dah selesai ngopi, kami pun keluarlah dari Kopi Aming ni ya saudara ya. Ramai di belakang padang ni. Ramai. Jadi yang mana ke belakang padang jangan lupa singgah di Kopi Aming ya. Tu.
Inilah yang dinamakan kampung, bukan kampung ya, belakang Padang ya, belakang Padang. Bukan kampung Batam ni. Ya, kota. Ya. Becak. Jadi kami ni nak ke pelabuhan je. Suasana dia mantap kan. Jadi jangan lupa ke belakang Padang, singgah di Kopi Aming, ngopi ataupun makan-makan sarapan ya. Jadi saya ni bersama Kak Bella, Bareno, pembuluh dolar ya. Jumpa lagi saya. Padang berjalan pula lagi. Ni apa ni? F&D kopi sama apa ni tak tahulah ya. Mantap suasana dia kan. Di tepi ni, laut-laut gini. Tu. Ramai pula di situ ramai sepit-sepit tu. Ke laut dulu kita. Main ke laut, tak jemu ke laut. Tak ada kata jemu. Tengok tu pemandangan dia beda. Beda. Tu ramai. Ui mak Hui. Hai kedai Kopi Aming tadi berjalan ngopi-ngopi. Inilah saya tak tahu pula dekat mana ni. Bang, dekat mana ni bang? Kedai kopi F&D. F&D. Oh, ramai. Ramai. Tu. Mantap kan suasana dia kan? Cuma macam ni jalan betul lah saya ni berarti ke Batam ni jalan betul lah. Kemarin pergi ke Batam belakang Padang. Ini belakang Padang pula lagi ya. Balap ketinting ya. Tu balap ketinting. Wih. Melaju Tuai lah. Kopi dah selesai di apa? Di kedai kopi F&D belakang Padang. Saatnya balik ke Batam. Balik ke Batam gitu. Lepas ke mana gitu? Habis itu Ke Cincai. cincai. Makan jambu di tengah hari, makannya pula di dekat Bendang. Jangan ngaku sudah di Kepri tapi tak pernah ke belakang Padang. Asik. Meletup. Okeylah saudara, jadi video saya berakhir sampai di sini je di belakang Padang ataupun BLP ya kawan-kawan. Ramai-ramai yang ada ni. Tu. Bapak dulu. Tu ramai ya. Jauh. Betul boleh. Betul dulu. Jadi cukup sekian dulu lah video saya. Cerita di perjalanan saya di belakang Padang ya. Belakang Padang, Pulau Penawar Rindu. Penawar Rindu ya. Jadi saya balik dulu sama Bareno ya. Okay, see you next time belakang Padang.